Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seperjuangan di bulan Ramadan, bulan barakah, bulan yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah sahabat, kita telah pun sampainya di detik-detik akhir di bulan Ramadan, berada di penghujung 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini sahabat-sahabat sekalian, ada satu malam yang sangat-sangat hebat, ada satu malam yang sangat-sangat besar ganjarannya. Apakah malam tersebut? Itulah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi teka-teki Ramadan ini, teka-teki malam Lailatul Qadar ini malam yang dirahsiakan, malam yang tidak diketahui akan terjadinya perkara tersebut. Hikmah malam Lailatul Qadar dirahsiakan akan tarikh tepatnya ataupun waktu yang tidak diketahui adalah untuk menjadikan seorang hamba Allah itu taat. Hamba Allah itu berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana malam Lailatul Qadar itu hanya diperolehi kepada sesiapa hamba Allah yang cuba untuk mendapatkannya, berusaha dengan beribadah. Secara analoginya, saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat sekalian, bila mananya ada dua situasi, orang yang mendapatkan sesuatu itu kerana hasil tabungannya dari kecil, ataupun orang yang kedua situasinya mendapatkan sesuatu hasil pemberian ibu bapanya. Kalau kita tengok pemberian yang pertama ini, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, hasil tabungannya, dan akan menjaganya dengan sebaiknya. Berbeza dengan orang yang kedua ini, kerana hasil pemberian orang lain, ia mungkin tidak akan terlebih sayang kepada barang tersebut. Begitulah bagaimana Allah memberi peluang kepada kita untuk kita berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat sekalian, antara amalan penting yang sentiasa kita lakukan di malam Lailatul Qadar adalah bangun solat tahajud, qiyamul lail. Jadi baginda Nabi SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang bangun malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan muhasabah diri, akan Allah ampunkan dosanya yang lalu. Besarnya ganjaran bagi orang yang berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf, jadi maafkanlah aku. Afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi tiada apa benda yang ganjaran yang lebih besar melainkan Allah memaafkan segala dosa kita, segala dosa yang sama ada yang telah berlaku ataupun yang sedang berlaku. Akhir kalam, kepada sahabat-sahabat, saya mengajak diri saya serta kepada rakan-rakan sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan dan juga ganjaran keberkatan di bulan Ramadan ini. Jangan jadikan alasan keletihan ataupun persiapan perayaan untuk kita menidakkan segala amalan-amalan dan juga apa yang telah dijanjikan Allah. Semoga mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita termasuk dalam orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat diri kita dan juga buat umat Islam, insya-Allah. Sekian, terima kasih.